Nama ikan ni kalau kita baca ialah tapah. Walaupun ejaannya tapah B, tapi sebutan yang betul ialah taran. Diorang tak sebut tapah, tapi cara sebutnya ialah taran. Manalah tahu korang pergi Ukraine ke atau Rusia ke, tak pasal-pasal bergaduh dengan makcik jual ikan. Makcik, ini bukan ikan tapah lah. Makcik nak scam saya ke apa? Jadi sebelum perkara tu berlaku elok, kita kenal sikit ikan apa sebenarnya ni. Nama taran tu sebenarnya nama tempatan. Kalau tempat lain di Eropah, ikan ni dipanggil sebagai ikan roach. Senang kata, memang ikan asli Eropah walaupun nampak macam kenal, betul tak? Jadi ikan taran ni ikan air tawar yang sangat banyak kat sana. Disebabkan banyak itulah mereka jadikan sebagai ikan kering ataupun ikan masin. Sebenarnya yang popular bukan ikan masin yang letak garam banyak macam ni, tapi ikan yang dikeringkan dengan cara digantung dalam suhu yang dingin. Jadi lepas dah kering, boleh makan macam tu je. Tak perlu lagi nak masak-masak. Cumanya ikan yang ada telur, harganya lebih mahal lah sedikit. Sebab tengok pun nampak dia punya sedap, kan?